kenapa kita mesti buat perubahan ini. Nombor satu sekali ialah kerana kerajaan PH yang ada pada hari ini, yang berada di dalamnya DAP, yang ada di dalamnya Barisan Nasional dan parti-parti lain, ialah sebuah kerajaan yang gagal. Kerajaan yang ada ini sebuah kerajaan yang gagal. Mereka gagal melaksanakan hasrat dan juga amanah kepimpinan yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dalam pilihan raya umum yang lepas memberikan kepercayaan kepada PH dengan harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membawa satu perubahan yang besar kepada negara ini, lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional yang dikritik oleh mereka siang dan malam dulu sampai berguling-guling di atas jalan. Itulah harapan rakyat. Dan kalau kita tanya semua orang yang undi PH ni, itulah harapan dia. Kerana kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu diberikan satu gambaran yang buruk oleh Anwar Ibrahim dan juga pemimpin-pemimpin PH yang ada, sehingga dalam kepala rakyat Barisan Nasional ini 100%-nya negatif. Yang terbaik ialah PH. Tapi hari ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang pada Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dan PH menjadi kerajaan, segala harapan itu tidak dapat dilaksanakan. Dulu waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, bila orang kritik, dia kata saya tak jadi Perdana Menteri, sebab tu saya tak boleh buat apa-apa. Jadi Allah SWT menguji Datuk Seri Anwar dan memberi peluang kepada dia untuk menjadi Perdana Menteri. Tujuannya apa? Tujuannya nak uji Datuk Seri Anwar, adakah dia benar dengan janji-janjinya. Yang kedua ialah untuk menyedarkan kita rakyat Malaysia, supaya kita boleh kenal siapa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebenarnya. Itu sebenarnya. Waktu kita Perikatan Nasional tak dapat jadi kerajaan, kita pun rasa terkilan. Saya sendiri masa menung juga, kenapa kita tak boleh jadi kerajaan sedangkan kita menang 70 kerusi lebih. Tetapi setelah 2 tahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan PH menjadi kerajaan, kita mula nampak Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita rakyat Malaysia bahawa orang yang kamu percaya, orang yang kamu agung-agungkan ini sebenarnya adalah seorang yang gagal. Itu jelas dah. Maka sebab itu kita mesti menanamkan tekad mulai hari ini untuk menukar kerajaan pada pilihan raya umum yang akan datang. Gagal ini ialah kegagalan yang besar, ialah kerana nombor satu, mungkir janji. Cakap dulu macam-macam. Kalau ini jadi ini, kalau ini jadi ini, nak turunkan minyak, nak turunkan itu, nak selesai masalah ekonomi, macam-macam. Tapi setelah 2 tahun, 2 tahun ni bukan satu tempoh yang pendek. 2 tahun ni satu tempoh yang panjang. Saya cabar pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ini untuk menunjukkan mana satu janji Datuk Seri Anwar ini yang ditunaikan. Setakat saya duk kira-kira lah, mungkin saya silap, tidak ada satu pun janji yang ditunaikan. Tak ada apa sampai hari ini. Minyak tak turun harga, terus berjalan, naik pula. Tenaga nasional, electricity nak naik pula. Yang tentu turunnya ialah buah kelapa saja. Itu memang turun setiap hari, daripada pokok jatuh ke tanah. Yang lain semuanya naik. Santan pun naik. Jadi kita sebagai rakyat yang mengundi Datuk Seri Anwar dan PH 2 tahun lepas, tidak ada sebarang alasan untuk mempertahankan sokongan itu. Kerana undi itu dibuat dengan harapan yang tinggi, harapan yang besar. Itu di segi janji, kita dah nak detail lah, panjang dah. Saudara Isham pun dah sebut, orang lain pun dah sebut. Yang kedua, isu ekonomi, isu taraf hidup rakyat.
Sampai hari ni pun tak boleh selesai. Negara kita menghasilkan beras, menghasilkan padi, dan menghasilkan beras ini lebih daripada 12 juta metrik tan setahun. Lebih daripada itu, melebihi daripada keperluan. Tapi sampai hari ini beras tempatan tidak ada di pasaran. Sudahlah menteri hilang telur, beras pun hilang. Jadi apa yang kita nak harap? Ekonomi kita semakin teruk, bebanan hidup rakyat hari ini besar. Kalau kita baca dalam tulisan, kita dengar keluhan rakyat, kita dengar baca tulisan-tulisan daripada luar negara pun, masalah isu ekonomi besar, menjadi bebanan yang besar. Sedangkan selama ini Pakatan Harapan ni beria-ia menjelaskan bahawa Anwar Ibrahim ni the best finance minister in Asia. Menteri Keuangan yang terbaik di Asia waktu dia duduk dalam kabinet Dr. Mahathir. Jadi kita pun nak tengok the best finance minister ini menyelesaikan isu ekonomi rakyat Malaysia. Dan waktu sebelum pilihan raya dulu kita ada pakar formula. Sekarang ni pangkatnya Datuk Seri Formula Diraja. Saya tambah sikit yang tuanku bagi, minta ampunlah dengan tuanku. Saya tambah itu. Dia tuanku bagi Datuk Seri, saya tambah sikit Formula Diraja. Setelah jadi kerajaan, apa formula? Tak boleh selesai. Dulu bukan main lagi cakap, tak ada otak kata pemimpin BN ni. Tak boleh berfikir kok. Tak boleh selesai masalah rakyat. Tidur ke? Hari ni siapa yang tidur? Yang tentu masuk hospital 2 kali dia. Jadi ini contoh-contoh yang ada di hadapan kita. Sebab tu ini adalah alasan yang kuat untuk kita semua menolak Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Apa gunanya kita menyokong orang yang mengkhianati kita, yang mengkhianati rakyat, menyusahkan rakyat. Kalau guna bahasa kasar ini, yang kencing sampai kita basuh berjeruk, orang Kelantan kata. Kalau kencing sikit-sikit macam budak-budak tak apa, ini lencun. Nanya kita kena kencing lencun. Lencun betul dah tak bahasa dah. Orang Kelantan kata basuh berjeruk. Berat tuan-tuan. Memang berat, tak ada alasan. Jadi kalau dia orang tak boleh buat ini, kenapa kita nak undi dia? Kenapa kita nak bertahan ke kerajaan yang gagal dan kerajaan yang menipu pengundi ini? Itu belum kita cakap di segi agama. Mungkin janji ini, cakap bohong ni antara sifat munafik. Kita baca dalam hadis yang sahih, Nabi kata ayatun nifaq salasun. Ciri-ciri sifat orang munafik ni, tanda dia 3. Pertama, idza hadasa kadzaba. Apabila dia bercakap, bohong. Buka mulut, mohong. Buka mulut, mohong. Itu ciri munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, mungkir. Yang ketiga, idza khasama fajaro. Atau kalau kita ambil satu lagi hadis itu, tambah satu lagi, iza khasama fajara, bila berbantah nak menang. Dia lupa dia jadi kerajaan, dia bercakap macam dia pembangkang. Sebab apa? Sebab nak menang lah. Dalam parlimen tu dia lupa dia ni Perdana Menteri, dia cakap seolah-olah dia ni ketua pembangkang. Dia tak tahu diri dia. Yang akhirnya dah disebut dalam hadis yang lain, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, ialah wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah itu. Dari ini amanah yang paling besar ialah amanah kepimpinan. Itulah amanah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kerajaan Pakatan Harapan ini. Jadi mereka telah mengkhianati amanah ini. Itu.
Jadi cukuplah. Saya tak nak huraikan panjang dah tu. Yang ni buatlah tafsiran sendiri. Tapi dengan hujah itu bagi saya sudah cukup. Kita seluruh rakyat Malaysia ini membuat perubahan dalam pilihan umum yang akan datang. Jadi bila kita tukar kerajaan ni, kerajaan mana yang nak naik? Kerajaan yang ada tentulah Perikatan Nasional. Sebab tak ada pilihan. Di Malaysia ni ada 2 parti saja. 2 front saja, iaitulah Pakatan Harapan, UMDAP dan juga Perikatan Nasional. Jadi bila kita tolak Pakatan Harapan, yang ada ialah Perikatan Nasional. Ada orang persoalkan bolehkah Perikatan Nasional ni merentah? Kita sudah merentah 33 tahun. 33 bulan. Waktu Tan Sri Muhyiddin dulu, Datuk Ismail Sabri, kita telah tunjukkan bukti kemampuan yang ada pada kita dalam keadaan COVID yang begitu hebat, yang menentukan hidup mati manusia. Allah takdirkan kita menjadi kerajaan, dan kita berjaya melepasi ujian itu. Walaupun mungkin orang kata ada kelemahan ni biasalah, tak ada orang yang tak ada kelemahan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita jadi nakhoda kapal, kita berjaya menyelamatkan kapal ini daripada ribut dan taufan, dan kapal ini tidak tenggelam. Itu yang jelas kepada kita. Dan ini rekod ni tak ada orang boleh nafikan. 33 bulan kita menjadi kerajaan. Maknanya kita ada kemampuan. Dan nak jadi kerajaan ni bukan benda payah. Dia cakap macam ni, baiklah kalau Perikatan Nasional nak merentah, siapa nak jadi Perdana Menteri? Pandai dia nak perangkap kita. Tok Gojadi selalu jawab, siapa jadi Perdana Menteri ini urusan Allah. Itu urusan Nabi waktu dia berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Kabilah Arab yang belum Islam, Hawazin dan sebagainya, masa tu bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau perjuangan kamu ni menang, siapa yang menjadi ketua? Nabi kata, Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Siapa nak boleh tentu? Tak ada orang boleh tentu. Jadi kita tunggu menang dulu. Sebab tu saya jawab kepada wartawan, yang penting hari ni menang. Ni kahwin belum lagi duk bergaduh nama anak. Buang masa saja. Kahwin pun belum duk bergaduh, ni nak nama anak ni, nak nama anak ni. Biar tentu kahwin, dan bila kahwin pun biar tentu mengandung. Buat apa kita duk cakap siapa Perdana Menteri sedangkan kita tak tahu lagi menang ke kalah. Yang penting hari ni kita jatuhkan Pakatan Harapan, kita naik jadi kerajaan. Pada waktu itu orang yang layak, yang disokong oleh majoriti ahli parlimen, insya-Allah akan menjadi Perdana Menteri. Kalau tak ada juga calon, siapa nak juga calon, saya tawarkan saya jadi Perdana Menteri. Kenapa? Susah sangat. Sebab tu kalau sangat, siapa Perdana Menteri? Baik, kalau tak ada orang, saya menawarkan diri. Kalau ada borang, saya nak isi borang. Saya rasa saya lebih baik pada Datuk Seri Anwar. Saya rasa lah, tak tahu betul ke tak. Sebab angan-angan ni free saja, tak pernah bayar. Ada orang tak ada pengalaman apa jadi. Tok Guru ni Aziz dulu, waktu dia mula jadi Menteri Besar Kelantan, dia pun tak ada pengalaman tadbir. Dia tak pernah jadi pegawai tadbir, tak pernah jadi ketua jabatan. Dia tahu baca kitab saja. Tapi Tok Guru ni Aziz membuktikan 22 tahun dia jadi Menteri Besar. The best achievement. Cakap putih sikit, takut orang kata tak layak jadi Perdana Menteri. Tu pun hafal 2-3 malam dah, takut silap. Tok Guru ni Aziz buktikan daripada seorang ulama biasa pakai kain pelekat boleh jadi Menteri Besar, lebih baik daripada Menteri Besar Barisan Nasional dan juga PS yang ada pada hari ini. Itu sebagai contoh. Sebab apa? Yang penting Menteri Besar ni ada idea. Perdana Menteri ni ada idea. Yang buat kerja bukan dia, yang buat kerja pegawai. Kita Malaysia ni kita ada the best civil servant.
Malaysia ni antara perkhidmatan awam yang paling baik dalam dunia. Ada di Malaysia. Sebab tu saya kata, saya pun boleh jadi Perdana Menteri. Orang buat rumah, adakah tuan rumah sendiri yang buat rumah dia? Tuan rumah ni dia panggil arkitek. Dia bagi tahu, aku nak rumah macam ni, macam ni, macam ni. Design macam mana? Klasik ke, more ke, modern ke? Dia bagi tahu. Jadi arkitek yang akan lukis. Dia bila siap lukisan itu, arkitek sendiri pun tak pandai buat rumah, dia pandai lukis saja. Tidak gitu kan? Mana ada arkitek buat rumah? Tak ada. Go air pun arkitek tak buat, apatah lagi rumah. Jadi yang buat ini kita panggil kontraktor. Kontraktor akan panggil surveyor, akan panggil civil engineer. Panggil semua ni bincang-bincang macam mana, kemudian dia sapkan pula. Kontraktor sendiri dia tak buat mozek, dia tak buat electricity, dia tidak buat paip, semua ni sap-sap semua. Jadi begitulah juga kita jadi kerajaan. Sebab tu kalau saya jadi Perdana, senang saya bagi tahu bentuk negara yang saya nak. Orang tanya, ustaz nak buat apa kalau mula jadi Perdana Menteri? Pertama sekali, kita akan tangkap kaki-kaki rasuah yang ada di Malaysia ni. Itu nombor satu sekali. Itu nombor satu sekali. Selesai yang tu dulu.